Alah, hai dah sarapan dah? Sihat ya? Alhamdulillah. Harap-harap bertaubat lah ya. Abang immigration ingat tak saya? Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh, korang tengok betul-betul video ini. Ini bukan cerita rekaan. Ini suara rakyat yang dah lama simpan dalam dada. Dalam video yang dikongsikan oleh Makcik Pongo ini jelas ditunjukkan rasa kecewa terhadap layanan segelintir pegawai immigration yang dilihat berat sebelah. Bila warga negara datang tanya elok-elok, ikut cara, ikut sopan tapi dilayan macam buat salah besar. Lebih teruk, pegawai boleh cakap dekat warga asing kononnya rakyat ini menyerang kaunter, mengamuk. Padahal hakikatnya dia diam sahaja. Logik ke benda macam ni? Isu pertama yang disentuh ialah soal integriti. Video ini sebut tentang kabel kuat dan individu yang dah disenarai hitamkan masih boleh masuk negara ini. Ini bukan isu kecil. Kalau betul blacklist pun boleh tembus, maknanya ada masalah sama ada pada sistem atau pada manusia yang jaga sistem itu. Bila benda ini jadi bualan terbuka, rakyat mula percaya undang-undang boleh dibeli dan bila kepercayaan hilang, hormat pun akan hilang sama. Isu kedua, layanan tak sama rata. Dalam video ini jelas rasa tidak puas hati bila pegawai immigration dilihat mesra dengan warga asing. Tetapi keras dan marah bila rakyat sendiri bertanya. Rakyat datang bukan nak cari gaduh, tak ada masa. Datang nak tanya, nak tahu, nak faham. Tapi bila ditengkeng, dituduh macam-macam, rakyat rasa terhina. Pegawai awam sepatutnya profesional, bukan pilih kasih. Isu ketiga, penguasaan ekonomi oleh warga asing khususnya di kawasan seperti Chowkit. Kawasan yang sepatutnya jadi ruang rezeki rakyat tempatan tapi akhirnya dimonopoli. Warga negara yang tak boleh berniaga tapi warga asing bebas bergerak. Bila penguatkuasaan longgar, rakyat rasa mereka ditolak ke tepi di tanah sendiri. Isu keempat yang paling sensitif, pemberian gelaran dan status. Bila disebut ada warga asing dapat gelaran datuk, rakyat mula persoal. Apa jasa mereka sampai boleh dapat penghormatan sedangkan rakyat sendiri bergelut hidup? Soalan ini bukan soal dengki tapi soal keadilan dan maruah. Kesimpulannya, video ini bukan sekadar marah kosong. Ini luahan rakyat yang rasa sistem dah tak memihak pada mereka. Pegawai immigration ingat satu benda, kuasa yang ada itu amanah. Bila amanah disalahguna, negara yang rugi. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan sepenuhnya. Sebab bila itu berlaku, susah nak bina balik. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Abang immigration sihat ke? Kakak immigration sihat ke? Abang immigration yang kat Putrajaya tu sihat ke? Alah, hai dah sarapan dah? Sihat ya? Alhamdulillah. Harap-harap bertaubat lah ya. Abang immigration ingat tak saya? Ingat tak? Yelah, abang kan jaga warga asing. Saya ni warga negara pergi tanya baik-baik. Lepas tu, abang cakap dekat warga asing tu, saya pergi menyerang dekat kaunter. Pergi serang, pergi mengamuk cakap. Ya. Alah, lucu lah abang ni kan. Saya diam je waktu tu kan. Itulah. Saya pergi tanya baik-baik. Lepas tu cakap tak ada record. Tak pernah ada record pun. Saya tinggi ni simpan. Nak tengok ke? Allahu Akbar. Abang immigration ni. Ni lah abang immigration. Nak cakap lah sikit. Ramai sangat dah diorang ni sekarang kan. Dekat Chowkit tu kan. Dia tak boleh niaga. Kan kenapa diorang boleh niaga? Lepas tu ada yang dapat datuk, pakat datuk tu. Siapa bagi? Warga asing boleh dapat pakat datuk ke? Banyak jasa diorang pada negara kita daripada warga negara sendiri. Itulah, warga negara pergi tanya pun tak boleh. Marah. Nak tengok pun tak nak, betul tak? Ingat tak hari tu, abang immigration tu? Kan, ingat tak saya pergi tanya elok-elok tu? Macam gini dia tengok tu. Tak ingat? Itulah lain kali. Kena kenal juga orang ni. Jangan main sebab sebabkan kita ada baju. Kita duduk kat kaunter. Kalau abang tak cakap, macam mana pula diorang boleh tahu? Kan? Lah, abang immigration ni. Kabel kuat betul warga asing ni. Itulah pasal. Blacklist pun boleh masuk tu. Makin bergaya abang tahu tak sekarang abang immigration. Makin begini-begini lagi. Lalu airport. Itulah. Sebabnya, dia kawan baik katanya. Itulah kan. Sebabnya, immigration dekat negara kita ni, dekat Malaysia ni kan. Tak kisah kat mana lah, kat Johor ke. Dekat mana-mana lah. Kan? Memang sangat murah hati dengan warga asing. Kalau dengan orang Malaysia dia tak suka. Memang dia tak suka sebabnya orang Malaysia ni semua miskin. Yang kaya tu warga asing. Kalau yang susah-susah kalau datang sini bagi senang. Sebab tu dia immigration bagi dia masuk. Kau susah kan? Aku masuk. Nanti kau senang. Aku pun senang. Macam tu lebih kurang. Kalau takkanlah menyebelahi mereka. Betul tak abang immigration? Ingat tak saya? Cuba ingat betul-betul. Ingat tak? Saya cari orang tu lah.
Yang abang sayang tu, yang dilindungi tu kan. Masuk tak ada record. Polis dah check dah, polis dah siasat dah semua kan, tak ada record. Dekat Indonesia pun dah report dah. Tapi senang je dia duduk dekat negara kita ni. Abang Immigration. Baiklah Abang Immigration ni dengan mereka. Buka lah. Tu letak office dekat Coket, dekat pusat dan ramai warga asing. Tak payah nak susah-susah dekat Putrajaya tu. Duduk yang dekat ramai tu. Kat mana dia orang ramai kat situ lah duduk. Jaga dia orang kat situ. Mana-mana tahu dia orang sakit perut ke, sakit kepala ke kan. Kan, cerit-berit ke apa ke, senang lah. Abang Immigration ni tolong tengok. Nanti tolong bagi tahu apa yang berlaku, kat mana orang mengamuk, kat mana warga negara ni bertanya, kat mana warga negara ni pergi mengamuk. Abang Immigration. Orang yang tak boleh buat pun nanti tak apa, boleh adjust ke, tukar orang lah pergi. Medical check up nanti tukar orang. Abang Immigration ni tak tengok ke berapa besar dah kepala masing-masing? Tak tengok ke? Kau tengok tapi ketawa je ke? Ish. Teras warga asing desak kuasa buka mata Malaysia perlu